the smart, we are the legends. Rising high, no one can question. Fire in our hearts. Hi guys, selamat datang di channel Smart Selena. Legends. So, Yet another hari ni sacrifice to the god of kita darkness. akan main game Only Mobile soul-wrenching Legends. pain can wake saya her tahu from her ramai ignorance. kasi mesti main Mobile Legends kan. So, hari ni kita akan main game Mobile Legends. So, saya nak tunjuk korang sejarah daripada Mobile Legends saya. Sejarah dan nanti kita akan From main lah death satu comes game. Seperti korang tengok, saya sekarang dah sudah mythic sebab saya main sendiri je. It's online. Ya guys, saya setting. Okay, dah boleh dah tu. Harap korang dengar lah. Minta maaf guys, sebab sebelum ni video saya audio saya terlalu dan terlalu perlahan. So minta maaf guys. So saya harap suara korang, suara saya jelas dan okay. So dekat nama saya ialah Smart Legends. Saya pakai profile iPhone 17 Pro Max. Siapa ada iPhone 17 Pro Max, komen di bawah guys. Guys, saya bukan pakai iPhone guys, saya pakai Android je, okay. So saya rank yang paling saya tinggi ialah Meteor Honor, iaitu 25 bintang. Dan saya pandai main, itu nanti kita cerita. Okay. So siapa nak follow saya, boleh follow saya dekat Mobile Legends. Dan kita akan main sama-sama guys. So ini saya main album, tadi komen. Ni saya collection, saya ada 2 skill collector dan banyak skill epic. Kalau korang nak tengok, boleh je tekan visit. Bukan visit sekejap reward, bukan reward. Macam nak tunjuk kat korang skill ni. Oh, itu ada satu bahagian, nanti saya tunjuk. Itu history. History banyak benda, banyak kalah sikit lah guys. So match saya 82 untuk season ni. Dan win rate saya 68% point 20%. Saya MVP 5 kali, Legendary 11 kali, Maniac 3 kali, Double Kill 57 kali, Most 19 kill. Dan korang boleh tengok lah, Witcher saya 8 kali, Triple Kill 12 kali, Savage kosong lagi guys. Yes. Okay, all season saya dah main 2290 match. Win rate saya ialah 51.88%. MVP 200 ni 213. Dan ya, macam itulah guys. Favorite hero saya ialah Alpha, Power of Alpha guys. Sebenarnya saya pandai main Alpha sebab saya dah main Alpha ni dalam 2-3 tahun kot guys. Tak lama pun. So ni korang boleh tengok lah hero kehebatan saya. Okay, ni Discord kali ni social ni korang tak boleh tengok guys. Test. Alpha is online. Ini sekarang kita The Forgotten Matriarch, the goddess. Yes, collection. Yang tu korang nak tengok skin saya. Dan saya tak ada pakai diamond apa-apa guys. Saya main bukan pay to win, saya main biasa je. So saya dapat 2 skin collector. Skin Nathalia tu skin yang tahun lepas yang Muntun ada bagi free. Skin Kufra ni saya spin event dan saya dapat free guys, bukan diamond. Okay. So saya ada ni apa, eksklusif saya dapat 2, iaitu 2 skin collector. Declare saya dapat 12 skin, korang nampak. Dan exceptional dari 26, korang boleh tengok. Tak banyak pun guys, saya pun biasa-biasa je, tak ada banyak sangat pun. Okay. So achievement pun ini baru ni guys. Season achievement season 38 ni baru ni guys. Ni minta maaf guys, season ni saya baru main. Tapi ya, saya tak tahu apa benda yang update baru. Sebab dalam baru ni, dalam sebulan macam tu saya baru main. Kita tengok rank pula. Kita tengok dari apa ni, time special. Korang boleh tukar lobby dia kat sini. Untuk sekarang baik kita pakai hero ni, hero baru ni guys. Tengok apa nama dia. So dekat sini ada average. Ni guys. So saya start pada main season ni pada season 24, iaitu tahun 2022. Korang tak tahu umur saya berapa guys. Itu rahsia. Okay. So dari season 24, okay, saya ialah elite pertama. Season 25 elite pertama. Mungkin saya tak main setahun tu, saya tak main. Okay. Tahun depan tu setama. Okay. Ada season ni main, ada season tak main lagi. Lepas tu season 25
Elite, season 26 Master, season 27 Grandmaster, season 28 season 28 hingga 30 ialah Epic, korang boleh nampak. Dan season 31 Legend, season 32 hingga season 36 Mythic guys. Season 35 ialah Mythic Honor guys. Itu awal tahun lepas, awal bulan guys. Itu sebelum raya tak salah saya. Okay, season 37 saya tak main sebab busy. Okay, season 38 baru saya start tu season ni. So lagi apa lagi? Favorite hero macam biasa Alpha guys. Okay, so bintang saya ialah 6 bintang. Baru press pun lagi, baru masuk guys. So adakah kita boleh start the game? Ni event terbaru guys, ATL Team Recall Event. Kalau saya akan ambil Recall Smart. Okay, so apa lagi? Tak ada apa-apa. Ni event baru SpongeBob LMB X SpongeBob SquarePants Collector Edition. So korang boleh main ni dekat shop pula. Tak ada apa-apa. Dan duit saya baru 10,000. Tak banyak pun. Sekejap guys, saya setting sikit yang bahagian recorder ni sebab takut dia kacau bahagian ni guys. Kejap guys, saya setting sekejap. Tunggu sebentar. Alright guys, saya sekarang tak boleh setting sebab dia nampak je, tapi kalau korang nampak. Okay guys, sekejap saya nak tukar record ni. Okay, ini saya punya record yang ada. So notification saya ada ni je lah guys. Legendary. Dan tapi saya ada 3 je. Kita pakai Agent Ali punya event tahun ni tak salah saya. So kita ada recall ya, kita ada ni recall oh bukan, ni spawn. Korang boleh nampak. Okay, kita ada recall. Recall saya ada ni. Dia tak nampak sekejap Kita ada M6. Kita ada ni Halloween Golden. Wow, ini aktif ni maksudnya boleh pakai sebentar guys. Tapi saya ada berapa? Saya 3 recall je guys. Okay, so sementara ni kita akan pakai okay, untuk 6 hari kita pakai elimination orang dah mati. Ni apa ni? Ke mana? Tu je, tak ada apa-apa guys. Kejap guys, yang ni recall ni kau jangan lupa tekan select all, tekan OK. Okay, stiker. Okay, dan kosong, tak ada apa-apa. Yang effect ni korang boleh dapat, tapi korang kena dapat skill yang banyak lah yang kena dapat itu event ni. Okay, kita apa punya guys. Okay, ni Slayer ni. Saya hyper guys. Hyper semua ni boleh kecuali paling lemah. Semua ni saya boleh main, tapi kecuali saya lemah, iaitu ROM dengan ROM atau ESP atau Gold League. Ini yang paling lemah. ESP saya boleh, cuma ni lah ROM dengan Gold League saya lemah sikit. Okay, so sekarang kita ada, katanya kawan saya kata ada mod baru Mobile Legends. Sekejap guys, katanya lah. The weak shall be devoured. Season 4 ni ni arcade. Macam tak ada. So guys, so season tahun ni ada racing guys. So saya tak nak main sekarang sebab tak cukup masa. Sebab korang tahu kenapa? Sebabnya kejap, ini time racing. Sekejap ke kat mana? Kat record. Bukan record, road champion ni dia. Sebab flying ni championship bila ni? 12.91. Dia start 12.91. So tak sempat lah kan untuk sebulan ni kalau saya nak push racing. Tetapi saya dah pernah main racing ni. Dia sampai final guys. Sekejap Okay, story ni guys. Season 1
saya pernah main dari season 1. So saya dah pernah sampai ni guys, apa namanya, sampai final lah guys. Saya dapat final, tetapi tak cukup team guys. Kalau korang nak team saya, sila komen kat bawah, bagi nombor ID, nanti saya akan join group. Okay, season 2 saya dapat masuk mana. Season 3 saya tak masuk. Dan season 4 pun tak lagi, sebab 2 season tak main sebab ada kekacipan tak cukup team guys. Okay, so tadi dengan sudah 10 minit, mari kita start satu match guys, sebab saya explain je dah 10 minit setengah guys. Minta maaf guys kalau lambat sangat. So mari kita start the game. Sebelum tu game, saya akan skip. Tunggu guys. Alright guys, so kita sudah start the game tu. Okay, so mesti dah main video Roblox kan. Sementara ni tak ada video Roblox guys. Bukan sebentar lah, nanti saya akan shoot video untuk Roblox tu. Okay, your team is banned. So sekarang ni saya jadi gold lane. Okay, saya sengaja jadi gold lane sebab saya bosan. Please ban a hero. Okay, untuk hero sekarang ni kita akan main Moskov. Yes guys, sebab Moskov pun sakit, tapi saya tengok macam mana. Siapa tak tahu. So korang tengok sini, good lane saya pakai Melissa, Nantai, Brody dengan Grand kerja guys. Dengan line antara hero tu yang saya pernah main. Sekarang hero dan monster ML. My mission is to protect lives. The enemy is picking. Okay, apa Grand je? Oh, No one can resist my charm. lah, tapi Not even Grand my enemies. Counter Grand. For honor! Your team is picking. Counter ini rasanya Melissa mungkin boleh. Okay. So kita ada Ustaz Firdaus. Time to track the beat of the drum. The enemy is picking. Dan juga Smart Legend. Aduh, aku juga lah nak pakai. Aduh. Sekejap guys, nak pindah ke sini supaya tak kacau map ni guys. So ada dia ada bar record dah guys. So dia menghalang sikit kan untuk kelihatan saya guys. Hope will find a way, even when all is forlorn. So sekarang tim kita pula. Okay, hantaranya kita boleh pakai Nantai, therefore I do not fear the darkness. ataupun Melissa, ataupun Brody. Kerana Granger ni damage dia paling sakit kalau dia pada main. So tak ada masa kita pakai Brody guys. It is in despair that that I The see enemy the is fondest Nantai ni hopes. tak pernah main guys. So kalau contoh tu korang tak pandai main nada atau My item, korang pleasure. tak pandai atau album tu korang tak pandai, korang boleh tekan better setup dan tekan pro setup, korang boleh tekan. Dan saya dah pakai guys pro setup ni. Ni semasa pakai nada dan menang guys dan ingatkan saya kalah. Okay, kalau korang kata saya beban ke atau kuat ke, 50-50 dah guys. Saya sikit je lah. Okay, 50-50 guys. Saya tak berapa sangat, saya tak pro sangat. At the same time saya kuat sikit. Okay, so mengikutkan tengok diorang punya ni, boleh kita menang. Tengok macam mana. So hyper kita ialah Joy, hyper dorang ialah Karina. Okay, Welcome to Mobile Legends. ke Mobile Legends. Kejap guys, kita setting out guys. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Sebab guys ada battle bar tu All saya troops setting. deployed. Sebab saya tak bawa map, so mungkin tak nampak. Korang tak nampak langsung, tapi saya nampak. Minta maaf guys kalau saya bunuh kecil. So ni korang boleh tengok physical attack, magic, special defense, magic defense. So, Against the dying of the light. Launch attack. Understood.
retreat. Oh. Minta maaf guys. Aduh. For every end, Minta there maaf guys. is a Sorry. start. Saya punya link kat bawah guys. Lupa. First blood. Aduh, awak main Mobile Legends je dah kacip dah macam ni. Aduh. Sorry guys. Initiate retreat. Aduh, apa saya buat ni guys. Aduh. Ini apa selalu kan kalau kita terus mid lane tu kat atas je. Dah There is no past Ally has been slain. now. dah kita pun sakit. Okay, sorry guys. Saya tak dapat guys buat setting apa bar record ni. Oh, apa kita nak. I don't pray for miracles. I make them. Kita bagi kalau kita banyak sebab itu fokus. Every time. Initiate retreat. Initiate retreat. Jadi Enemy has been slain. Launch attack. Enemy reached level 4. Enemy reached level 4. You have slain an enemy. oh, Have been tak apa guys. At least saya udah satu kali. At least lah. Dan jangan banyak banyak. slain. So ada KM tu. Nanti please. For all the memories. Let's go. Mantap macam kita. Let me clear the wave. So sekarang kena ambil tetapi satu An lagi. enemy has been Kerja saya slain. push ataupun tolong. Kalau tetap kat sini lah. Sekarang kalau tetap kat Gather atas up the turtle. AS kena Understood. tolong. Kena tukar lagi. Itu strategi king match. Sekarang kita main pula. For tomorrow's sunrise. For Okay. yesterday's starlight. An ally has slain the turtle. Dia pakai flicker tak? Okay, kalau dia pakai flicker bahaya. By giving meaning to time, we give meaning to life. Flicker paling bahaya guys kalau dia pakai flicker dengan sedut. Sedut tu stun. We are meant for more. Initiate retreat. Okay. Kau ni sabar guys, item dah cukup. Okay. This is a lone journey. Enemy ult on CD. Okay. Masuk. Slain an enemy. Oh, ada lari dah guys. Oh. Ally has been Maaf guys. slain. Initiate retreat. Okay. Tahu dah tadi. Tapi apa dah tak luar ni? Aduh. Ally has been slain. The loop stop. Initiate retreat. Oh, nampak guys. Tuan. Aduh. Request backup. Our perception is our reality. Kejar dia. Let me clear the wave. Itu. Terima kasih, sorry. Okay, jom. Initiate retreat. Okay. Ally has been initiate retreat. Oh, saya punya Understood. teknik. The loop stop. Mana dia? Initiate retreat. Gather up the turtle. Comes around. Okay, sekarang kena balik. Sorry guys. isn't right. Saya Gather tahu up the korang turtle. amazing. Launch attack. Smart Legend berbaik. Saya faham korang. Slain the turtle. Saya faham. Tapi tunggu saya. Saya tak cukup item. Don't game saya. You are all Saya repeating yourself. on. An enemy has been slain. Tunggu je. Tunggu saya on je Initiate guys. retreat. Diorang Understood. akan kalah. For tomorrow's sunrise,
for yesterday's Lawan starlight. Vega sebab Ringan dia mesti lagi sakit daripada saya. Launch attack. Cuma Understood. lawan pun tak boleh guys. We are meant for more. The loop starts. You have slain an enemy. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Understood. Initiate retreat. Okay. Dan jauh semua mati juga guys. Spree. Mantap. Okay. Initiate retreat. Understood. Okay. 3, 2, 1. Let's go. For every end, there is a start. Oh wow, saya paling teruk. Kalau mak saya punya duit sikit sangat tu guys. Okay. So saya punya kesakitan tu 175 dan anger 400 guys. Initiate retreat. Understood. Oh, dah lama kan? Sini lah. Oh, lari pula dah. Understood. Oh. By giving meaning to time, we give meaning to life. Tunggu tembok moment baru kita masuk. An enemy has been slain. Sekarang kita tunggu. Our perception is our reality. Tengah itu lah. Dah sampai dah. Dah keluar. Launch attack. Mantap. Ally has slain the turtle. Every time is the perfect time. Mantap. There is no past nor future, only now. We roll the memory of erudition there. Ally has been Kacau dia punya. Oh, hampir guys. Nasib baik. killing spree. Impressive. That was amazing. Initiate retreat. Push. We will all You destroyed the turret. Nyawa tadi. Ui. An enemy has been slain. Saya tahu kenapa saya lari cepat nyawa saya sikit. Baik pun. Initiate retreat. Okay. What goes around comes around. Kita hancur kerja guys. Launch attack. Kita dah hancurkan belah sini. Korang nampak sini, kita boleh hancur belah sini. Okay. Nanti kita boleh atas belah sini. Kita dua tarik. Okay. So sedikit untuk saya juga sebagai FM. Launch So attack. memenekai tengah tu ramai orang dan saya takut nak pergi bawah. Marilah kita lawan. Orang macam tak ada lawan. Terbaik kita teammate. Kita tolong teammate. I don't pray for miracles. I make them. Tunggu saya masuk kita lah guys. Sekarang masuk guys. Saya buka je fighter dia. Dah lagi. Allah. Kejapkan semua guys. Okay. Against the dying of the light. Kejap guys. On the way. Kita push dulu lah guys. Dua orang ni tak boleh harap lah. Okay. Maksudnya Roll the ini memory that erudition bears. orang ni tak percaya. Kalau kau biarkan kaki kita kan dua tengah push. Launch attack. Understood. Tu. An enemy has been slain. Lari dah. Initiate all retreat. repeating. Understood. Enemy battle spell on CD. Sini lah. Oh lari pula dah. Mati pun. Gitu. Ni ada orang ni. Our perception is our reality.
menggunakan M16 Launch attack. tengah ataupun dia tengah datang kot. Understood. Jangan pakai speaker, jangan pakai speaker, You jangan pakai speaker. destroyed a turret. Allah Akbar. Initiate double kill. Allah, sikit double Team kill guys. destroyed a turret. Mantap guys. Impressive. Saya tunggu dah hype dia orang kat mana. Ally has been slain. Terus An enemy has been slain. Push lagi. Attack the horde. Okay. Attack the horde. kan dia. Initiate retreat. Request battle. Gather up the Lord. Kalau Attack the By Lord. giving meaning to time, we give meaning to life. Push atas. Boleh kita ambil terambil setengah jam. Every time Initiate is the retreat. perfect Okay. time. Sama juga nak minit. Initiate retreat. Ya, sabar. Okay. Sekarang kami This baru is lah a guys. lone journey. Sekarang tunggu kita push ke tarik je. Tunggu lot. Lawan. For every end, there is a start. Request backup. Okay. Okay, on the way. On the way. There is no past nor future. Only now. Tunggu tank buka dia punya masuk. I don't pray for miracles. I make them. Flicker. Enemy has been slain. Mega kill. Sudah. Killing spree. Dah habis. Let's go. Victory. Mantap guys. Legend goal. Oh, KDS nya bagus. Cuma survivor kena jelah. Okey, faham? Okey, ada seorang chop dia apa. Asal kita menang daripada enemy sebelah tu. So, memandangkan video kita sudah nak dekat 30 minit. So, macam mana ni? Nak satu game ke? Tak nak. Okay guys, sampai di sini je untuk video kali ini. Dan korang jangan lupa like, share and subscribe. Dan guys, kita punya channel nak dekat 50 subscriber. Dan saya minta korang subscribe dan share dan support saya untuk kita buat video lagi bagus, lagi best, lagi gempak guys. So kita akan jumpa the next episode. Saya akan sambung main Mobile Legends. Kita tunggu di part 2 guys. Okay, so bye guys. Itu sahaja untuk video kali ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan kita akan jumpa next video. Bye guys.